Along dengan peniaga sama je. Peniaga tepi jalan pun tak ada lesen juga. Dan saya bertanya juga dengan polis. Saya berurusan dengan Along. Adakah patut saya panggil pihak polis untuk buat tangkapan? Awak tahu tak dia jawab apa? Dulu kalau you baca berita-berita dulu, Along sanggup colek, ikat kaki kau, tak bagi kau makan, pukul kau. Tahu? Ahli keluarga kena datang bawa duit. Itu Along. Tapi yang sekarang ni, diorang ni pandai. Diorang gunakan taktik. Semua tahu Along ni berurusan melalui social media. Tapi macam mana Tuan AJ bahkan siap datang ke pejabat? Kenapa Tuan AJ tak call pihak berkuasa? Bukan ke mereka ni penjenayah? Dan saya pernah tanya juga, nama dia King. Saya tanya, King, berani you jumpa saya? You tak takut lah saya tangkap you ke pancing you? Tuan AJ, saya berniaga, cuma saya tak ada lesen mah. Saya tidak pernah ugut orang tau. Sebelum mereka pinjam, mereka sudah sign, sudah janji, bukti semua ada. Ini friendly loan. Habis itu hari you cakap kalau jumpa di luar, siap lah, standby lah. Apa maksud? Tuan AJ, you tanya itu polis, apa maksud siap, apa maksud standby? Bukan saya ancam dia mau bunuh ke apa. Nampak? Diorang ni sebenarnya lebih tahu daripada kita, nampak? Ada yang mereka kata, wah jumpa lu memang siap. Sebab apa? You pergi buat report polis, you bagi tahu ada orang ugut saya, kalau jumpa saya kat luar memang siap. Polis akan tanya, siap apa? Siap berpakaian. Siap tu banyak maksud tau. Melainkan dia guna perkataan. Tuan AJ, Semua tahu Along ni berurusan mostly melalui social media. Okay. Dan bahkan kalau kita nak jumpa dia orang sekalipun, Along ni orang cakap memang tak nak jumpa lah. Tak nak jumpa lah. Betul. Tapi Tuan AJ, macam mana Tuan AJ boleh berhadapan, bahkan siap sekali datang ke pejabat, berurusan dengan Tuan AJ? Kenapa apabila Tuan AJ berhadapan dengan Along ni, kenapa Tuan AJ tak call pihak berkuasa? Bukan ke mereka ni penjenayah? Ini soalan daripada netizen, Tuan AJ. Kita nak cakap orang penjenayah tu, kita kena tahu kita ni bukan siapa. Sebelum kita nak judge orang, kita kena lihat banyak sudut. Okay? Yang pertama, saya pernah tanya soalan ni pada orang berpangkat tinggi lah, PDRM. Okay? Dan kadang saya tanya juga pihak berkuasa, apa yang saya buat ni adakah salah? Dan saya pun ada lawyer saya sini, 4 orang lawyer saya dah tanya. Mereka menyatakan berpandangan saya berunding dengan mana-mana pihak tak salah, sebab saya tidak panggil pun pengaduan tu datang jumpa saya, dan tak paksa pun mereka. Mereka memerlukan perkhidmatan Tuan AJ untuk berunding. Okay? Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kena pastikan mereka ataupun Ahlong, you sebut tadi Ahlong yang datang pada saya ni, background dia tidak pernah buat satu ugutan pada pengadu saya. Saya kena pastikan. Dan Ahlong pun tahu berkenaan dengan undang-undang. Apabila mereka dah pernah ugut, dah pernah buat ancaman, simbacat, mereka tidak akan berjumpa. Walaupun saya siapa pun, abang besar mana pun, mereka tidak akan jumpa. Dan mereka tahu itu adalah satu perangkap. Dan Ahlong yang jumpa dengan saya ni, sebenarnya itu bukan Ahlong sebenarnya. Itu adalah dia punya manager, dia punya budak-budak, dia punya leader lah. Dan saya pernah tanya juga, ada satu nama dia King. Saya tanya, King, berani you jumpa saya? You tak takut lah saya tangkap you ke pancing you? Tuan AJ, saya berniaga, cuma saya tak ada lesen mah. Saya tidak pernah ugut orang tau. Sebelum mereka pinjam, mereka sudah sign, sudah janji, bukti semua ada. Ini friendly loan. Kau nampak? Dia cakap apa? Friendly loan. Habis itu hari you cakap kalau jumpa di luar, siap lah, standby lah. Apa maksud? Tuan AJ, you tanya itu polis, apa maksud siap, apa maksud standby? Bukan saya ancam dia mau bunuh ke apa. Nampak? Diorang ni sebenarnya lebih tahu daripada kita, nampak? Yang kita ni kadang-kadang ni, apa ni Tuan AJ berunding dengan penjenayah, dah lah tak ada lesen. Along dengan peniaga sama je. Peniaga tepi jalan pun tak ada lesen juga. Peniaga yang dah ada kedai ada lesen. Kenapa kau tak pergi kedai? Kenapa kau support orang yang tepi jalan? Pemikiran orang kita, apabila tak ada duit, mereka sanggup cari loan yang mudah. So bila dah terjerat, bila dah terperangkap dengan janji-janji sendiri,
mereka mulalah berpaling mengatakan, oh ini jahat lah, ini itulah. Saya bukan cakap ini disebabkan saya bersama-sama dengan Along tau, tapi saya bercakap dasar soalan netizen. Saya pernah bertanya dan saya pernah bawa pengadu saya pergi dekat balai polis tu, minta pihak polis buka kertas siasatan IP soal siasat, minta buka kertas siasatan. Dan saya bertanya juga dengan polis, tuan pun kenal saya dekat social media, saya berurusan dengan Along, adakah patut saya panggil pihak polis untuk buat tangkapan? Awak tahu tak dia jawab apa? Macam mana kita nak pastikan diorang tu Along? Macam mana kita nak pastikan dia tu penjenayah? Macam tuan, kalau tuan pinjam kawan tuan duit berpuluh ribu, adakah kawan tuan datang rumah, datang pejabat, bawa debt collector, tuan nak panggil dia Along? Kau faham tak maksud Along? Faham tak? Kena faham dulu apa maksud Along. Along itu yang kita kenali sebagai dulu punya cerita lah, zaman-zaman kita dulu lah, tak tahulah kita ni masih waktu umur tu berapa, tapi zaman mak bapak kita, Along ni sebenarnya adalah perkataan pertama adalah ceti haram. Ceti haram, orang yang memberi pinjaman secara haram. Dan secara haram itu diguna pakai apabila mereka buat ugutan. Dulu kalau you baca berita-berita dulu, Along sanggup colek, ikat kaki kau, tak bagi kau makan, pukul kau. Tahu? Ahli keluarga kena datang bawa duit. Itu Along. Along dia adalah satu perkataan macam ganas, Along. Tapi yang sekarang ni, diorang ni pandai. Diorang gunakan taktik. Diorang tak ada buat taktik kasar dah. Diorang tak ada buat macam dulu. That's why lah diorang ni sekarang berani melalui social media ancam, kata oh you tak bayar, you memang kena. Tapi sebenarnya tidak tau. Diorang pandai. Diorang ugut kita pun tak cakap nak kena bunuh, nak ni. Ada yang mereka kata, oh lu jumpa lu memang siap. Sebab apa? Bila you pergi buat report polis, you bagi tahu ada orang ugut saya pinjam dengan dia, orang tu ugut saya, dia bagi tahu dengan saya kalau jumpa saya kat luar memang siap. Saya silap polis akan tanya, siap apa? Siap berpakaian? Siap lumba? Siap apa? Siap tu banyak maksud tau. Melainkan dia guna perkataan, saya jumpa awak di luar, saya akan bunuh awak, saya akan langgar awak, baru boleh buka kertas siasatan section 506 Akta Ugutan. Bercakap tentang reportnya ke tuan, untuk ugutan lah, kan. Ramai juga peminjam-peminjam di luar sana yang kena ugutan yang seperti tuan cakap tu, ugutan bunuh sekalipun. Dan ada yang sudah pergi buat report lah. Kebanyakan report yang dilakukan, tindakannya adalah NFA, diklasifikasikan sebagai NFA. Jadi siasatan dilanjutkan. Okay, itu pasal lah konsultan lawyer-lawyer di luar sana menggunakan kelemahan pengadu bongok ni. Okay, dia buat macam satu servis. Servis, kau faham tak servis? Dan kita tak salahkan diorang ni. Bisnes adalah satu perkara kelemahan, masalah, dan kita jadikan benda itu sebagai solution. Itu adalah satu perkhidmatan dan kita tidak memaksa orang. Okay, ini yang konsultan dan lawyer-lawyer dibuat di luar sana. Saya draft report awak bayar saya sekian-sekian amount, tak ada masalah. Tapi dia orang tahu apa terperincinya draft report tu sebenarnya. Sebenarnya draft report tu kalau kita fahamkan, okay, macam mana kita nak draft report, macam mana kita nak pastikan pihak polis ambil tindakan atas report kita, itu yang pertama secara detail saya baru tahu yang mana kita kena tahu. Contoh, saya pinjam dengan Alex, okay, pada tarikh 2 hari bulan 3 tahun 2026 bertempat di USJ 1 restoran Kopitiam, jalan si Alex ni datang berpakaian baju ni hitam, tinggi sekian-sekian, badan gempal, naik kereta Wira Robert, nombor pendaftaran sekian-sekian, dan dia bagi saya duit melalui cash. Cash itu disaksikan pula sahabat saya Tan, waktu itu dia scan, kena bagi tahu detail. Faham tak? Daripada awal kau kenal Along ini sampailah kau dapat ugutan dan sampai kau datang. Kenapa kau datang ke pejabat balai polis?
Kau kena bagi detail tu, betul-betul detail, baru dia pergi transfer kau punya kes ni kepada komersial. Maksudnya pengadu-pengadu ni kena tahu detail pinjaman yang dia lakukan. Detail kronologi. Bukan detail pinjaman, detail kronologi yang kes itu yang dia nak polis bawa. Itu pasal kalau penyiasat pihak polis kan, kalau ada kes-kes kau tengok macam mana dia siasat secara teliti, dia nak benda-benda tu memudahkan urusan pihak berkuasa. Jadi peminjam pun kena tahulah sepatutnya kan, dia pinjam tu dengan siapa, dia pinjam tu dekat mana, lokasi dekat mana. Bahkan dah berpuluh tahun sekalipun kena ada bukti. Bukti pembayaran, semualah lengkap. Itu baru saya tahu secara detail rupanya pihak berkuasa nak benda tu. Barulah kes itu tidak di-NFA-kan.